nyok. Agak-agak sikit lah. Majuk lagi tambah mengaku. Buat ini pun salah, buat itu pun nak cakap salah. Dan beli, makasih. Semoga dimakan rezeki. Dan kira apa dapat dulu? You bagi utamakan mereka dulu pada I. Ya. Sebab dulu tu saya punya CEO dia lari dari rumah, macam dia gaduh dan mengajuk malu. Dia lari keluar dari rumah. Majuk lagi tambah mengaku. Nak beli makan dekat saya. Yelah, you ingat dia senang Dia makan seorang-seorang. Bila? Tadi makan seorang-seorang ada beli kat I. I tanya kan, ada tanya you nak makan apa. Tapi saya beli air kan. Okey lah, terima kasih beli ayat RM5. Terima kasih. Bukan lagi tambah ini stiker. Dia dah duit. Oh, okey. Agak-agak sikit lah. Bukan, respect sikit lah. Busuk-busuk pun berapa ringgit dah? RM10. I bukan beli satu, tengok tadi lah ada. Itu you beli dekat you seorang. Dan order besar. Kalau nak bau manis, ambil ni. Dia ketawa I. I tanya you orang gambar ni tak cantik meh? Dia ketawa I tau. Wah, siap lagi bubuk apa? Champagne. Apa dia ketawa I cakap cantik mah, tak cantik meh? Dia nampak macam alam dan flora dan semua ada pokok-pokok. Dia cakap pokok-pokok ini. Tak cantik meh? Cantik, kreatif bel. Dia ketawa I, dia cakap, bagi I nampak terprima. I cakap, sudah orang cakap sangat cantik dah. Dia pun nak jaga hati you. Mana cantik-cantik. I cakap, kalau you pandai, you tolong I buat lah. Dia cakap, bukan, ini pokok ni ada bunga, ada buah, ada bunga. Tak, ini buah sebab dia dalam punya ingredients. Apa pasal dia duduk dekat atas rumput? Nyok wangi tu. Kalau tak, dia nak duduk dekat mana? Duduk atas meja. Tak cantik, ni baru dia nampak. Nah, awak. Aku tak boleh kan? Awak. Dia lagi ketawa, dia mesti ketawa sebab masa tu kita gaduh mah. Dia mesti hati, dia mesti gelak ni. Walau ini bodoh, buat macam ni, dia ingat cantik ke? Ada pokok nyok. Dosa tengok. Dosa. Saja cari pasal kan. Orang buat macam ni, dia lagi, I cakap dah, dia tak bersyukur dah. Orang buat ni, dia pun nak gelak. Orang buat tu, dia pun nak ada komplain. Bukan. Tak boleh tahan, ada pokok. Nyok siap buka dah bawah. Sebab ini bau mah coconut kan. Coconut. Lepas tu ini vanilla. Coconut vanilla. Dosa gelak kat air, dia orang kata. Letak motor pink. Kalau letak motor pink dah, dia lagi dia asyik-asyik cakap saya punya motor buruk. Buruk. I cakap ini trademark I. Pink color aja cakap tak mau. You tukar tu apa? Inner hitam-hitam. Ni. Mana dia? Usik. Ni. Dia orang kata you saja nak usik I. Lagi ada botol arak, lagi ada air. Bukan, sebab ini dalam dia ada champagne, dia punya ingredients kan I cakap. Ada champagne. Ada buah, ada fora. Kan sebab I nak bagi you orang. Salah, you beritahu you kena use sekali dalam tu. Dalam ni you kena ada sekali. Kenapa? Sebab you tolong pack. Tengok. Dia saja nak gelak I. Dosa tau. Tak, you cakap betul. Ini ada apa? Champagne. Buah. Dia dalam punya ingredients lah. Dalam. Luar siapa punya kerja? You. Bubuhlah gamak you. Tak hati. Tengok dia. Saja dah. You suka melawak. Taklah. Dekat beg aku ni, mana wangi? Buat apa pun tak kena dia lah. Tak kena I. Buat ini pun salah, buat itu pun nak cakap I buat ni pun nak cakap. Tak apalah, dia ni dia support you beli. Pokok-pokok you pun yang orang beli. Busuk-busuk pun ada 3,000 dah sold dah. Apalah you cakap. Congratulations. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa.
bisa jelaskan karena hati ini telah bicara.